Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Saya baru start ni. Oh ya. Abzal, Zaman. Dia nak tampar muka aku tadi. Aku dah tampar balik muka dia. Ni, aku ada artis yang terbaik. Artis siapa lagi, Syed? 786 hidup. 786 Lori Ais Bye. jual rojak. Okay, Wan. Kita kena mute suara Wan. Bagi dia dendang kan. Ni dia. Ni siapa Long Tiger apa? Tak, ni 786 juga Wan. Tak boleh kacau. Oh, dia ni jual rojak Kau nak dengar suara dia tak? Nak juga. Bismillah kan Kaidibah. Sabarlah Kadiba. Sebelum tu aku nak juga tanya dia. Sihat ke belum? Sabar bang, sabar. Saya tak maaf bang. Assalamualaikum Kai. Sihat Kai? Waalaikumsalam bang. Sihat alhamdulillah bang. Dah makan dah Kai? Belum. Dah makan? Makan apa tadi? Makan apa tadi Kai? Tak, Belum bila makan. dia tanya tu jawab je Kai. Jangan lambat-lambat. Kai, kau boleh tolong jawab tak soalan aku Kai? Jangan sampai aku datang rumah kau tak Kai? Wan, dah lah. Dia baru naik. Dia belum kena tampar Syed. Gigi dia dah setengah tau. Okay. Saya bukan setengah bang, ke dalam. Oh, ke dalam Kai. Aku tunggu. Suara Daddy mendap. Sekejap, suara Daddy mendap. Tunggu sekejap Soalan seminit. Daddy siapa pula? Suara siapa bang? Suara saya. Kai, awak sihat Kai? Sihat alhamdulillah bang. Saya selalu tengok Kai. Suara awak betul-betul macam orang kata anugerah dari Allah lah. Emas lah. Alhamdulillah bang. Betul bang. Pinjaman bang. Awak betul pinjaman je. Awak betul-betul guna Okey, alhamdulillah bang. Cantik gila lah Kai. Abang. Allah Akbar. Oh, cakap muka kita sama bang. Saya. Serius lah muka kita sama. Serius Kai? Kai, kalau benda ni tuduhan dan fitnah, jangan tahu. Kalau betul Sahib boleh, sebab dia tak boleh. Sebab tu saya nak bagi dia orang tengok sebenarnya. Bagi dia orang tengok. Betul ke? Betul lah. Kai, kau juling tak? Kau juling Saya tak? tak juling, tak juling, Tak bang. juling. Tak juling. Kai, kau pernah kena tampar Kai? Pernah tak Kai? Pernah. Oh, pernah. Last bila Kai? Bila Kai? Bagi tahu Kai. Semalam bang. Bila dia tanya jawab je terus. Semalam Semalam. Patut kena update hari ni. Kena update. Dah belum update bang. Belum update. Wan, jangan terlampau gesa dia sangat Wan. Dia baru lagi. Oh, dia baru lagi Kai, dendangkan lagu untuk 786 Anjing Jedi from Kai Deva. Wan, kita mute dulu Wan. Kita mute. Okay. Macam mana nak mute ni? Saya ini original Sabah, anjing canine, jangan koti. Kau tidak percaya saya, odoi sayang, kau mau saya sikut Tuk Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, Nokuro tukang gigis, Kodono Korongau, Dusun Mantat Keningau. Kai, Kai. Ya bang. takkan Ambil kau aku. orang Sabah? Original Sabah? Saya tak, tu request tadi. Tak request. Lagu request. Kau nak request tak? Nak request tak bang? Okey, baik datang betul Wan, betul, kau cabar je dia lagu apa-apa. Kalau dia tak boleh nyanyi, aku ludah muka aku sendiri. Okey, lagu Why This Discovery. Gentle tak gentle? 786 ni bro. Mulut kau bawa rojak lah. Body gold sondol. Yang tu bang, yang tu saya bukan tak boleh. Boleh Tak tapi Wan, lagu tu banyak orang tak faham. Kau kena faham. ya bang betul. Sebab Kita cuba lagu yang faham. Kau nak lagu apa Wan? Lagu yang 786. Lagu 786. Sabar jap, lagu Mic pun warna oren ni apa benda ni? Lagu jap. Lagu apa? Jangan keluar-keluar lidah Wan, tak suka. Sabila. Dia tak boleh lagu-lagu dia kena lagu-lagu macam yang tinggi-tinggi. Samila tak boleh. Lagu tinggi-tinggi. Lagu tinggi-tinggi. Lagu tinggi bagi lagu. Jangan paksa rindu Wan. Jangan paksa rindu. Saya tak tahu je bang. Dia tak tahulah. Saya tahu, abang yang tahu. Itu Aku tak lagu pernah dengar dia lagu lah tu. gila. Dia baru release. Bila dia release? Itulah kau Wan. Kau tahu diri kau je yang juling. Kau tak tahu orang buat lagu apa benda. Lagu Stop. Roman Cinta. Kalau gentle. Roman Cinta. Tengok pergi dia macam mana. Roman cinta. Okey. Ke Lagu dia tulis kepada berjanji nenek ke? kau. Bangang je Zaid. Jap, tekan. Geng, kita sama-sama mana tahu ada rezeki untuk Kai. Apa ni. kata tolong Kai kita bagi jap. Kai, jom. Geng kau aku seorang kau dua. Kita dua tim lah Zaid. Oh, kejap. Kita dua tim. Jap. Apa kau ingat ni main odol ke apa?
Saya ini. Original 786. Tim Itu baik bang. Itu baik. Bermaksud dia ini tim dengan orang kan dia. Okey. Okey. Abang kakak, kita kongsi rezeki dengan Kak Abang Deva kakak jom. ni kau rezeki dengan Kak Diva dengan Zaid. Dengan Wan biar. Sebab apa? Suara dia Allah bagi rezeki. Jom. Jom, kita mute dulu Wan bang. Suara kau yang busuk Bang. tu. Okey. Di penjara janji tadi. Roma Dia cinta. berjalan kepala otak kau. Silap. Kai jangan Roma macam tu. cinta. Aduh, jangan tersilap macam tu Kai. Tergabut hari ni. Ni aku malas. Aku malas nak Sabar. bukan. Ni jadi hal. Boleh ni boleh jadi hal tau. Aku cakap kau. Dah relax Wan. Okey. Okey. Sudah tiada udara untuk diriku hembus. Pasti akan jumpa kasih yang menyala meratap diriku. Agung yang paling ku damba, tanpamu hilanglah makna. Oh, yeah. Anjing K9. Weh, power lah suara Kak Deva. Serius. Dia budak keramat lah gila. Weh, Kak Deva, kau budak keramat Keramat kat Betul. mana? Saya kat Sentul. Kau jangan buat lawak bodoh. Tu bukan keramat tau. Kai, kalau boleh jangan buat lawak bodoh lah, boleh tak? Saya dah pindah. Oh, kiranya kau kawan dengan Izal semua. Ya, betul. Izal lu kau tahu tak siapa? Kau tahu Izal tu duduk potong bawah aku? Adik dia lah gila bongok. Tak, bukan adik dia lah gila. Aku kenal adik-beradik dia. Kau tak Wan, kencing. aku kenal dia ni dah 2 tahun. Tak apa. Tikai Diva ni lah. Kak Deva, aku kenal Kak Aidil dah berapa lama? Kaide Sukia. Kak Aidil 786. Okay. Ni adik dia lah Izal budak keramat. Bukan adik dia gila. Aku kenal adik-beradik si Izal tu. Adik Kai kan? Betul. Adik kandung. Ya. Aku satu sekolah dengan dia semua. Kau cakap adik kandung. Ini abang dia lah Wan. Abang dia kepala Kaidin kau. Kaidin tu dia keluar. Okey, kau faham? Dia keluar betul dia buat live. Susah cakap orang mata kero ni. Lepas tu kalau aku dah tampar muka kau kat sana. Adik dia lah si Izal. Nama dia Kaidiva Anwar. Izal Anwar. Nama kau Kadiva Anwar? Kayak Anwar. Ben? Ben Anwar? Takkan Ben si Nama Ayah bapak Maliki dia lah. Syarul. Alamak. Nama si bapak dia tu Syarul, kau faham tak? Takkan nak Ben Ayah Maliki. Apa yang kau Zaid, kau tekan-tekan aku ni, aku lempang kau sekali Dah simple. Adik dia Izal. Apa masalahnya? Bukan adik dia lah gila. Aku kena Izal. Okey, Izal kau tu. abang dia. Kau abang dia ambil lawan. Ambil keramat tu. Okey, betul. Sebenarnya Kai, dia tak tahu yang aku abang kau. Dia tak tahu. Cerita lah Zal. Cerita macam ni. Nak kena cerita. Nak cerita. Cerita lah. Sebab si Zaid ni tak tahu apa-apa. Takut nanti dia terdalam. Tak payahlah Zal, tak payahlah. Ambil. Kai, tak payah cakap lah. Nanti diorang kata kita riak pula. Itu. Tak payah lah, Kal. Tak kita tahu Tak payah. Nanti diorang Kai, kata terima kita kasih. riak. Kai, terima kasih. Sekejap lagi claim RM20 kat Zaid Boleh. Kai, semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala Amin, urusan. terima kasih. Semoga Kai terus maju jaya dalam bidang Minang ni kepala Minang kau sate. Alah, mulut pun sate Minang. Okey Kak, Assalamualaikum Kai. Jaga diri Kai Nampak Baik, tak Kai, dia baik. punya bangang macam mana? Sate Minang. Kau tu bangang lah. Kau pun tak tahu Alah, keramat. sate kambing. Kau tak tahu selok-belok keramat lah. Salah belok. Kai, I love you Kai. Jaga diri Kai Jangan paksa rindu. Okay, bye. Baik. Kau tu ada warning tu tau, melakau. Apa kena-kena dengan warning tu? Nanti kena dekat aku. Oh, kau takut? Biar warning tu kena dekat aku, tak ada masalah. Match ni warning. Weh, Zaid, best tak space? Apa dia? Awan space. Boleh lah, aku rasa macam shock, happy. Pakai baju pink, tengah ambil makanan, ada tak? Aku ada gambar ambil makanan. Ada ke? Boleh aku tengok? Okey, kejap. Aku send sekarang. Tak payah send, tunjuk je dalam kamera. Jap. Ni bukan Yang- cool boy bang. Yang Zaid salam tu ada juga, dah tengok? Dah tengok, yang tu dah tengok dah. Temat tak? Smart comel. Mak John Man. Bro Noah 98. Lahir tahun 1998 ke apa ni?
Dia bagi tahu satu orang lah. Ada sejarah dia 98 tu. Kau cerita Zaid kalau kau tahu. Dia tak boleh gembar-gembor dekat orang. Sebab Family matter. shut up your mouth Zaid. Mana cepatlah, mana gambar tu? Sabarlah. Wan, kau kenal Cool Boy, Wan? Cool boy. Cool boy aku tak kenal. Cool block aku kenal ni. Cool Tak block ni cool. sekali pala kau. Kau block lah tengok. Apa benda cool block kau Cool ni? Boy yang si Nepal tu. Asal dengan dia buat apa dengan kau? Titik dia tadi caca lagi. Asal dia buat apa dengan kau? Aku lawan fikir dengan dia. Lepas tu? Dia caca lagi. Dia buka lagu Janam. Kena sekali dengan aku PTC. Mana dia? Dia sound kau aku dah tahu. Ni, dia sound kau sound dia jap boleh? Siapa beli? Memang odol, memang abi. Assalamualaikum. Salam. Sihat ke? Sihat je bang. Asal sakit tekak Mana ada? Lepas tu? Mana ada sakit tekak? Tak adalah. Oh tak je. Okey. Boleh abang tahu nama apa? Nama Rara tak nampak ke bang? Tak, sebab abang nama nampak pelik. Rara Lowet. Yang kat mana Lowet boleh abang tahu tak? Saya tak lowet. Abang yang lowet ni. Okey, kenapa nama Rara Lowet? Nama saya Rara tak lowet. Okey, sekejap aku tengok nama kau apa benda ni. Rara Lowet. Apa benda ni? Apa benda yang Lowet? Boleh bagi tahu tak? Saya tak lowet. Saya tak lowet, tinggi. Tinggi saya 200. Okey, macam mana boleh datangnya idea-idea Lowet ni? Sebab ramai buat apa lowet-lowet. Saya buatlah tak lowet. Sebab saya tak lowet. Oh, sebab awak tak Lowet lah. Ni dah makan dah? Dah. Oh, dah makan apa tadi? Jim. Ni Rara Lowet tu yang dia boleh lowetkan kereta wirang kau. Bukan. Boleh? Dia boleh. Dia wirang kau sekarang macam mana tinggi dia nak tahu. Tinggi sangat, Wan. Ira tengok kejap. Si Rara nak tengok kejap. Okay. Tolong tengok kejap. Sekejap Rara Elok. Ada nampak, Wan. Tak nampak lagi. Nampak muka kau ni. Nampak dia dah. Tak, ni nampak muka kau je lagi ni. Pak, itu muka kau bang yang lowet. Tak, jangan. Azim. Aku kau tahu kan kelakubaran macam mana? Nampak, Wan. Kau tahu kan aku ada baju Zim. Si. Kau tahu kan, kau sendiri tahu. Yang kat aku kat Bangi ni macam mana? Abang dia lowet, Bang. Nampak? Rara kalau lowet macam ni. Itu pintu bang. Itu pintu Jim. Biar bangang jangan bodoh boleh tak Jim? Sorry, Bang. Okay. Sebab kita bukan segmen mencari siapa paling bodoh kat sini. Nampak, Bang. Rara kalau lowet macam ni, berapa ketinggian untuk melonjakkan sikit lagi untuk lowetkan dia? Lalu tak main kereta lah pula. Agak-agak Rara lah. Lowetkan lagi sikit. Sebab tak Apa? cukup lowet tu. Kena bagi jejak kat tayar tu. Bagi kena jejak kat tayar lah Jim. Baru cukup lowet. Kena bagi pijak kat muka kat tayar. Asal nak pijak pula, Wan? Kau tanyalah si Rara lowet ni. Si tanya Rara, bukan aku. Bukan aku Jim, dia yang cakap. Kau nak pijak pula kat dekat kau. Dia. Bukan aku yang cakap Jim, dia yang cakap Jim. Asal nak pijak aku? Rara kenapa nak pijak si Ajim? Mana dah tahu abang yang nak pijak dia. Sebab dia cakap dia tak tahu, dia memang nak pijak kau je sekarang. Tak apa nak pijak aku ni. Si dia ni mana lah aku tahu. Kau faham tak? Amina! Asal? Abang dah invite saya asal abang lari. Asal kau lari, Wan? Apa yang aku invite kau? Aku tadi kena pelanggaran. Langgar Apa apa? yang langgar abang? Okey, Nampak kalau macam lah tu Rara, effect kalau dia kau tak boleh terima dah Ajim ni, kau tolong lah terima dia ni. Anak. Dia ni lah satu-satunya yang abang ada. Jackie, ini adalah Rara Lowet. Terus keluar gigi si dia ni. Bang, mana muka dia bang? Tak nampak ni. Jackie, tolong buka lampu jap. Rara takut lah. Tolong jap buka lampu. Almi sayang. Jackie buka lampu kejap. Kau nak aku invite kau tak nak Jackie? Buka lampu pakai baju. Jackie tak payahlah busuklah ketiak kau. Hitamnya. Kau tengok si Rara pun tak suka. Dia kata Jackie tunjuk ketiak hitam Nak tengok sikit boleh? Rara, macam mana Rara? Jackie ni memang setia orangnya. Miss Kalpa. Dia tak suka curang. Macam mana? Rara ada. Cinta kamu.
nampak tu. Cinta kamu. Kembang kakak saya bang. Tak tipu. Kembang Mm-mm. tu ketiak hitam dah sampai dah. Apa cerita ni? Lala. Assalamualaikum. Wassalam. Sihat kah? Chat. Kat mana kah? Duduk mana kah? Duduk kat bang. Oh, duduk parang kah? Kedai Jeki kah? Siapa Jackie? Oh, kau... Jackie. Dah masuk dah? Jackie Jack tu. Masuk gitu. Siapa tu kah? Kawan-kawan. Kawan? Oh, Jeki tu kau kenal lah dia? Kenal? Kau ada apa-apa dengan dia tak? Tak ada lah. Friend kat TikTok. Friend kat TikTok ni, jap. Abang dia friend ni, jap. Ni. Jeki ni, Ika yang Jeki nak tu. Ika ni lah Jeki. Kalau Ika nak kawan dengan dia. Ya, kena. Jeki, tanyalah apa-apa dekat Ika ni. Ada view. Tu Jeki cakap I love you kat Ika tu. Tak, serius. Jeki ni dia banyak cakap cerita pasal Ika. Dia cakap Ika ni jujur. Serius. Jarang lah Ika fikir dengan Jackie. Ya, dia cakap apa? Ika ni jujur orang dia suka. Jeki suka Ika kan? Jackie gelap lah Jackie. Tak nampak. Jeki, buka lampu Jeki. Ika nak tengok. Tak nak lah, nak buka lampu atas. Jeki. Ya. Goresa. Assalamualaikum. Kesalam. Hai. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Kenapa? Lapar ke? Tak serius, lapar ke? Janganlah, macam nak Kenapa? Berapa viewer kat sebelah? 4 orang. Serius lah? Serius, tak ramai pun. Dah makan dah? Dah. Makan apa? Makan hati. Oh, makan hati. Hati apa? Hati lembu ke hati kambing? Hati sendiri. Oh, hati sendiri. Asal kau berputus cinta? Berputus cinta? Bang, kenapa dia cakap ni? Suruh cakap juling. Apa? Juling apa? Juling tu nama atuk aku. Ya. Ni penampar ni kena muka dia nanti. Kau pun dah macam tak tahu juling tu apa. Tak, kenapa dia orang masuk sini suruh cakap juling ni? Tak faham. Cakap je lah dia suruh cakap. Dia suruh makan tahi, kau makan tahi. Tak cakap pun, tak cakap. Yang tadi kau cakap juling kau? Baca komen. Oh, baca. Dah makan belum? Kau dah makan belum? Kau duduk mana? Berapa kali kau nak tanya? Yelah, kau dah cakap kau makan hati. Hati kau putus cinta ke? Putus cinta lah. Oh, sebab apa Kau tinggalkan ke kau ditinggalkan? Ditinggalkan. Oh, laki tu maksudnya laki tu kencing kau, game kau? Laki semua sama. Laki semua sama? Ya. Maksud kau sama dia macam mana? Boleh aku tahu tak? Tak tahu, dia nak cakap macam mana, tak tahu nak explain macam mana. Yelah, maksud, okey, berapa lama kau dengan laki yang kau cakap sama? Aduh, apa benda ramai sangat ni. Pergi sana sebentar balik. Kenapa orang ni suruh cakap juling hitam patuh apa ni? Tak faham. Kau kena cakap benda-benda macam tu kau, yang dia tulis tu kau kena cakap. Juling hitam legam semua kau kena cakap. Sumpah Sumpah. Tak ada apa-apa. Hello, how you doing? how are you? I'm good. How you doing? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Bawah ke ganda? Bawah ke ganda? How are you? I'm good. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, can we fix it? One down dan pakai topi sengit. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder. How are you, my friend? How are How you gonna be now? I'm good. How are you? You what? How are Where you from? Where are you Me from America. America. How America now? American sucks. I know how America now. It sucks.
It's no good. It's no good. Why no good? You tell me, bro. I can come now. Waalaikumsalam. Where you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Yeah, could you come Cool. Malaysia? If they're bad, you come Malaysia. Yeah, we go party. We go party. Dance. Dia ni ada masalah, abang kakak. Bapak siapa ni? Hey, where your son? Where your son? Where's my son? Yes. I know your son. He's at home. I know your He's son. at home. Because your son and me, friend. Yeah, good. Good deal. Good. Your son at home right now? Yeah, he's at home. You call him, you call. Tell one Kadia here. I know him. Hey, Loudspeaker, Your buddy's in here. Loudspeaker. Loudspeaker. I'm working on it. I'm working on it. Loudspeaker. Give me a Loudspeaker. minute. Okay. I will. Wait, now where are you now? Give me a minute. Nazrin Jojo, where are you now? I'm at the hospital. Where? Who at the hospital? Anjing kenai. We're at the hospital. No. Who at the hospital? You work at there or something have there? My wife is at the hospital. Why? Where your wife? Can you tell me? She's got to get her blood checked. Ni bini dia sakit jap. Mana kau tahu bini sakit? Ni dia cakap bini dia ada blood attack. Dia sebab Jackie punya kawan ni. Dia satu sekolah kat Pek Pahang dulu. Kau sini lawan aku. Bob the Builder. Can we fix it? Assalamualaikum Captain Humble. Captain Humble sihat? Pakai bedak kau pakai malam ni? Kau bedak. Asal putih macam ni jap? Memang aku macam ni 2 hari-hari. Tak ada kau macam pakai bedak. Tak pakai bedak. Aku cuci muka ni. Oh kau cuci muka Cak asal mulut kau bau badak Cak? Mulut kau tu bau tongkek ada aku kisah. Oh mulut aku tongkek Cak Bau tongkek. Terima kasih Cak kau. Aku letak aku tak perasan. Sama Wan. Terima kasih. Aku first time mulut aku bau tongkek. Kau nak aku tunjuk kasut kau? Jangan. Aku kan suruh kau beli. Kau janganlah tunjuk. Wah, nak 13 bulan ni Wan akan memeriahkan Padang guys. Seperti lampu raya guys kasut dia. Bukan main serang kasut kau. Weh janganlah. Itu kau beli. Aku nanti aku baik duit Nazrin Jojo. Nanti aku baik duit Ahmad Mahmud. Boleh nanti aku bagi QR kat kau. Okay. Terima kasih Cak. Kau beli kat mana? Kau beli dengan Nana Lah. Iya ke? Aku beli dengan Nana. Aku beli dengan Nana dengan kawan aku. Acap. Aku pergi dengan Nana kawan aku kat Ipoh Parade. Best. Best. Seronok keluar dengan Nana semua kan. Betul. Jangan buat banyak-banyak. Aku tak ada masa nak buat dengan kau. Okay. Apa challenge dia? Aku datang aku nak fight dengan kau. Okay baik datang. Aku on je. Punishment apa? Tak pajak. Si Jackie ni invite. Nak accept tak? Yalah. Penat lah turun naik. Kalah apa? Okay. Kalah. Jogging. Jogging kalau otak 3:30 pagi ni jogging. Dah kau tanya aku. Bila aku jawab kau marah. Yelah ada otak kan. Pakailah otak gak. Kau nak jogging. Okay aku pakai otak. Aku minta maaf Cap. Macam kau tahu aku cakap tak pakai otak Cap? Yelah kau kan mana ada otak Wan. Wih aku sumpah tak perasan tu Cap. Kau tu kecil-kecil kau lahir terbelah dengan Cap. Terima kasih dia kau tegur aku. Wan sama-sama Wan. Bomo ke kanda? Bomo sesanda. Anjing kenal. Dia tak jual anjing kenal lah sekarang. Mari. Okay apa dia punya ni? Apalah punishment habis fikir lah. Habis fikir? Fikir. Kau dah habis fikir? Habis fikir lah. Confirm? Okay kalau macam tu boleh aku on je. Aku on. Kau on aku on. Bomo sesanda. Okay. Mari. Guys, kalau Wan kalah best guys. Saya ada benda sebab dia duduk luar. Geng, abang kakak saya. Kalau dia kalah lagi best. Guys, percayalah guys. Percayalah cakap saya. Abang kakak. Saya tahu untuk nak kalah kawan. Tapi kalau kita menang dengan Wan ni, abang-abang toke kedai mas, toke kedai minum, toke kedai ada lagu makan, baru kedai untuk abang ada kakak. selut, apa semua Kalau ada saya dalam menang ni. Percaya
Bomo sesanda planet Uranus. Bomo sesanda. Bomo sesanda. Okey abang kakak, kalau kita benar saya ada lagu baru. Yetetetetetep. Atap F. F. Bukan budak Subang. Subang Jaya. Bukan budak Subang Jaya. Di Ismo Montaro. Yetetetetep. Yetetetep. Abang kakak, budak Subang Jaya memang ada gaya. Pergi Putrajaya, mulut bau Tesco Jaya. Semoga maju jaya. Abang kakak, yetetetetep. Abang kakak, saya ada lagu baru kalau saya menang, Gentle. Biar dia dengar lagu baru kita. Okey abang kakak, yetetetet ya. Yetetetetetetep. Kita tak ada kali 5, tak ada kali 10. Kita dengar abang kakak. Udah. Yetetetetetetep. Yetetetetetetep. 100,000. Aku salah orang lah kau ajak lawan. Aduh. Yetetetetetep. Dia cak baru nak rasa melawan. Terborak-borak je lah guys. Abang kakak kita relax. Dah surrender ke apa ni abang kakak? Terborak-borak. Apa cerita? Saya pun bukan tak percaya Dulu dia rezeki siap ke main apa game ke. abang kakak. Tapi komplitkan je lah dulu ni. Kali Dulu 3 ke abang 5 guys. kakak dia siap main game. Tapi saya dah mula redo guys. Depan saya. Bobo sesanda. Redo ni kita kena redo. Bobo Bila sesanda. redo tu barulah hidup kita tenang. Bobo sesanda. Alamak Moki. Guys tolong guys lagi 120. Moki mulut bau Komplitkan guys, lagi coki. 70 bunga guys. Moki mulut bau coki-coki. Lagi Coki ah. 70 bunga je. Mulut bau coki ah. Okey abang kakak. Ha ni lah tu tiba-tiba ada orang bagi lain Itulah. kita tiru kan guys. Dia ada lagu baru untuk abang Walaupun kakak benda tu semua. macam tak logik di akal, tak Untuk masuk dia. di kepala. Untuk dia memang ada lagu baru. Aki Memang terbaik. Anaki, terima kasih dua Aki Memang Anaki. terbaik gila abang kakak. Aki Lagu Anaki ni boleh kita akan bagi pasang saya mana-mana. review tak? Gentle. Nanti saya balas balik dengan Acap doa. F. Boleh ke? Acap F. Farhan Awak Zain. bagi TTU Farhan 40 Zain kali Hanzo. 2, 80. Hanzo. Okey abang kakak. Awak bagi Relax. 2 lah. Awak bagi 2 Dia apa ni? Jadi Dia mana? main follow awak. Daddy Dona. Daddy Dona. Patutnya Daddy kau Maradona. Kita keluar Ryan kot tadi. Denny Maradona. Bukan acap bagi pok kat dia ke ni? Denny Maradona. Takkanlah aku lawan Abang kakak. PK dengan dia. Aku bagi dia gift. Okey abang kakak, kita relax je abang Aku kakak. lawan PK dengan dia. Tu aku bagi dia Si gift. Apa Teguh. dia gila? Ni tu acap F ke acap F? LRT Bangi. Daddy Dona. Mulut bau donat Hanzo. Hanzo Sopi. Sopian. Dulu abang kakak dia selalu tahu tak abang kakak dia buat apa? Siap main game. Faizal Rasid. Rasidah Utama. Daddy Dona. Mulut bau donat. Lawan apa tai? Faizal Rasid dah. Aduh, Utama. lamanya masa nak habis. Faizal Rasidah Utama. Aku Okey abang kakak, redo kita je lah. relax je. Kita tap-tap je abang kakak. Borak-borak lah main gitar je guys. Kita tap-tap, kita relax je. Oh, dulu abang kakak ingat tak? lagu Syahdu. Dulu abang kakak dia siap main dengan saya, siap main game. Hari-hari main Kau game. tahu Tepatiku berdugu. Apa siapa ke? Buat muka IT kesian Uni. dia. Buat muka kesian. Haji Uni. Apa nama Pakai ni? kau betul 1K. Jangan mute, jangan block dia. Jangan mute, jangan block dia. Cacah Cocan. Saya tengah buat muka kesian lah kat awak Saya ni. dah ada lagu baru abang Okey. kakak. Abang kakak relax ke? Saya akan pasang lagu baru. Abang Acap F, Bomo ke Kanda, Faizal Rasid, terima kasih. Tadi siapa nama ya Allah yang bagi you? Budak Subang Jaya memang ada gaya. Kalau orang kacau. Budak Subang Jaya ada lagi. Budak Subang Jaya memang ada gaya. Kita kalah tipis jadi guys. Semoga Aku rasa kalau dia 16,000 pun kita dah kalah. Tak payah tambah 100. Abang kakak boleh Kalau follow dia 16,000 pun kita dah kalah 6 dah. Abang Bomo Boleh ke Kanda ikat, sebab don't abang give up, Bomo ya. ke Kanda Betul, don't kata give nak up. buat affiliate. Nak jual barang. Abang tahu nak pergi 1,000 tu kau perlukan 3 Sita Kumi, Daddy Don, Moki, Hani Caca, Dia kuat kacau betul Hanzo, lah. Icon Fund, Ustaz Azli. Jojo, semoga dimurahkan Abang kan rezeki dah budak segala sikit usaha malam akhirat. ni. Sebab dah lewat kan. Lagi kuat. Abang kakak kita follow. AC Tengku Jakpar. Redo je lah guys. Aku redo. Tanpa rasa MH, Pistol Manik. Meneruskan. Terima kasih. LC Tengku. LC Tengku Mariam. Terima kasih kak. Umar, Zek, Aki, Anaki. LC Tengku Mariam, Muzaffar Fahmi, Gazbu, Muzaffar thank Sheikh. you, wow.
Muzaffar Syed Ar-Rahman. Jauh sangat ni. Okey abang Cukuplah kakak. satu game, Acap F, Bomo ke ganda. Kalau sabar banyak-banyak ni berkicap aku ni. Acap F, Bomo ganda, Faizal Rasid, AC Tengkumi, Daddy Don, Handi Caca, Moki Chop. Kalau aku balik aku tidur je lah. Han Solo Muzaffar. Terima kasih abang kakak. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan dunia akhirat. Okey Cak. kan? Yoi. Cak. Dah makan dah? Dah makan dah hari. Makan lauk apa jap? Daging masak hitam. Ai, hitam pekat pula kau cakap. Ya, dah Nana buat daging masak hitam. Takkan aku nak kata putih. Betul juga. Daging masak hitam dengan air kok. Diam. Jangan cakap. Bangun! Nak buat apa? Nak buat apa? Bila macam ni pun kau, cukuplah satu game. Cukuplah satu game. Aku rasa kalau kau tolak 100 depan tu pun, aku tetap kalah dengan 70. Apa? Okey. Asal kena warning tu? Siapa? Engkau Asal? Regulated good and service. Regulated good and service apa ni? Bukan jual. Apa dia tak faham? Oh, kau tunjuk-tunjuk tadi, Cap. Aku pakai kat hidung aku. Hidung kau tak boleh. Dia tak boleh. Dia tengok macam lembu. Dia ingat lembu tadi. Dia kata content them that some my... payah tu English. Ai, kau nak baca-baca pula kat sini. Has been regulated good. Regulated good tu apa? Related good tu kau bagus. Tapi kalau nak jual lembu, jual kat kandang, dia cakap. Tak ada dia lembu pun kat sini. Lembu tu lah kau tak. Itu yang kau tu kau. Kau tu lembu. Regulated good and service. Servis lah maksudnya kalau kau nak jual lembu kat kandang. Je resdung. Oh, kau ada resedung Ada. Sekejap Wan. Okey. Tak kena. Okey, apa Wan nak buat? Okey, kalau macam tu sekejap Cap, boleh tak nak tiup batu? Teringatlah zaman-zaman aku. Boleh Wan, tapi tak boleh balik kat luar lah hujan. Tak kisahlah, balik dalam rumah. Aku nak tiup batu tu sampai jatuh boleh. Tapi main Beli. ni nak tunggu sampai bila? Biskut ada? Biskut tak ada. Batu boleh asyik kat luar. Okey, cantik Cap. Alhamdulillah. Rindulah zaman-zaman tu. Aku rasa kalau asyik batu tu. Awak ingat tak zaman-zaman tu? Kalau ada biskut ni lagi cantik sebenarnya. Tak ada. Rumah aku ada. Rumah mak aku tak ada. Cap, besok bawa biskut, Cap. Aku ada benda dengan biskut tu. Boleh lah Wan. Tapi kalau kau invite aku tak accept lah. Biskut dia tak ada buat kakak. Di rumah mak dia. Mak saya tak ada. Semua masak orang hantar. Bukan saya kata takkan biskut betul memang tak ada. Mak saya makan apa yang orang hantar je. Butter ada ni Dia tak adalah abang kakak. Jangan. Tak apa. Tak apa abang kakak. Sampai habis lagu ni. Lagu kita. Nah. Nah, Captain. Captain Humble. Okey. Sampai habis lagu ni, Cap. Sampai joget-joget sikit, Cap. Mana aku nak joget lebih Macam ni. Menggelitak sikit. Lain sikit habis. Okay dah. Fine lah. Ingat kau nak bagi sampai habis lagu tadi? Takkanlah. Sampai habis agak-agak lah, Cap. Tak ada round kedua. Kan aku sebut tadi kita main segame je. Kau lupa je. Aku lupa. Kawan, aku nak ajak kau main segame je malam ni. Aku nak ada kerja je lagi. Kerja apa melintang? Ini confirm abang kakak melintang kayak gini. Ada lawan. Kan aku cakap aku 84 kilo gebah. Kill Uranus. Okey lawan kau sambung random Wan Okey, kau jaga diri. Semoga dimurahkan rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ke? Tak sihat. Tak sihat sebab apa? Sakit apa? Demam. Demam. Teruk ke? Demam. Teruk. Stage berapa? Stage 4. Stage 4 Panas Suhu berapa boleh saya tahu? Suhu 41.
41 kalau tambah 46 berapa 41 tambah 46. 87. 87 tu kalau tolak 42? Berapa? 40. 80. 40 tambah 400 berapa? 480. Pandainya. Macam mana boleh pandai je ni? Kan sebab efek demam. Oh, efek demam Dah makan dah? Belum. Belum makan lagi? Asal demam-demam tak makan? Tak ada selera kawan. Tak ada selera Asal macam demam ni macam ada putus cinta ke, betul ke? Tak demam betul. Tak, maksudnya tak ada masalah lain lah. Tak ada. Oh, tak ada maksudnya masalah keluarga ke? Ni duduk sama family ke apa, Cila? Ya. Cila duduk mana? Orang mana? Maksud orang Kelantan ke apa? Orang Pahang. Orang Pahang? Asal semua orang Pahang je ni. Orang Pahang ni. Boleh saya tahu Cila, sebab semalam saya ni cerita sini apa sini lah. Semalam saya kena pukul. Apa dengan ada saya bersembangan maksudnya macam awak ni lah. Wan curi Rupanya- kabel ke? Bukan, maksudnya saya sembang macam ni. Rupanya dia dah ada laki. Lepas tu? Laki dia tak puas hati lah. Datang motor kita tok settle. Awak boleh saya tahu dah ada boyfriend ke? Dah ada laki ke? Tak ada. Oh, tak ada lah. Tak ada status kahwin ke? Tak ada lagi Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah lah. Sebab saya kalau benda macam itu saya kena elak. Sebab apa? Semalam pun kena semalam? pukul. Ada live semalam? Semalam lah kena pukul. Mana tengok? Kena pukul kat mana? Kat belakang ni. Tak boleh tunjuk. Takut nampak aurat nanti. Aurat lelaki kan? Pusat. Memanglah pusat. Pernah bawa pusat dah? Memang selalu bawa pusat kan? Kau ni demam ke apa ni? Macam tak demam lah. Demam lah ni. Aminah! Sihat ke? Sihat. Nama siapa? Natasha. Oh, Natasha. Tak dengar lah suara Natasha. Sotoy wala kotoy. Natasha sihat? Cakap juling. Cakap je Juling nak cakap apa? Tasha dah makan dah? Makan apa Tasha? Makan nasi. Oh, makan nasi lauk apa Tasha? Nasi lemak. Cakap je. Oh, nasi lemak. Tasha, sebelum kita lebih pergi jauh percakapan ini, sebab percakapan ini mungkin dirakam. Sebab apa? Okey, sebab benda ni selalu dirakam lah. Takut ada benda-benda yang orang kata tak sepatutnya. Okey, boleh tak nak tahu Tik Tasha ni dah berpunya ataupun apa? Tak berpunya. Maksudnya janda ke apa, boleh tahu status ke apa? Ya. Jadi kenapa? Oh, janda. Anak berapa? 2. Oh, anak 2. Alamak, macam mana? Okey. Korang tak dengar aku? Tak dengar. Suara tu macam tak dengar. Oh, kiranya ini adalah ibu tunggul lah. Ibu apa? Ibu tinggal. Ibu tunggal setan. Allahu Akbar. Saya minta maaf. Oh, dah berapa lama? Boleh? Okey, Natasha, boleh saya tanya tak? Awak duduk kat mana? Saya duduk dekat Maksudnya kawasan je. Tak payah bagi tahu lah KL ke? KL. Awak duduk KL lah. So, ni Natasha ada member saya ni. Ni Ryan, ni Natasha ni. Abang Tiong. Macam mana ni? Dia Natasha duduk KL. Dia anak 2, janda. Oh, Tak payahlah cerita kat semua. Oh, tak cerita semua orang Hakim. tak adalah. Dia tak ada siapa lagi. Dia masih ni okey lagi. Wan, Ya. kau orang cakap janda ya, Wan? Mana ada. Ni kan kita borak. Saya ni random je bang. Oh, tak aku sebut bagi tahu tadi. Itulah. Natasha malu Jangan takut. Jangan takut. Ni ada Abang Tiong ni dulu ada misi rumput depan orang. Ni Abang Ryan kita. Abang Ryan, ada apa-apa nak tanya soal dengan Natasha? Tanya apa-apa kat Natasha. Aminah? Jap, kenal Aminah? Aminah dia tak kenal lagi. Oh, tak kenal lagi. Kenal boleh Aminah? Ryan, boleh tanyakan soalan kepada Natasha, Cik Natasha kita. Natasha single tak? Tiong, je. Aminah. Abang Tiong cakap kan bukan nak tambah 1 ke? Hai.
Ryan, kau ingat tak Abang Tiong cakap apa itu? Cakap apa? Dia nak tambah satu. Tak tahu lah. Kau ni. Mula tak tahu dah. Malulah. Tak apa. Saya okey je. Nampak? Saya gentle kan? Tak apa, saya tak kisah. Berapa ramai yang pergi, saya tetap stay. Gentle. Betul. Aminah! Takut juga kadang-kadang tu. Tapi, okey. Awak kerja apa? Saya suri rumah. Oh, suri rumah. Boleh tak saya tahu maksudnya kan? Masuk kat sini kita orang semua nak tahulah. Apa punca-punca dah berapa tahun nak berpisah? 3 tahun. 3 tahun. Boleh tak? Ada orang kata salah satu contoh ataupun boleh bagi tahu maksudnya kepada abang kakak ni. Maksudnya kalau nak kongsi, kalau tak nak kongsi tak apalah. Apa punca dan kenapa boleh berpisah? Boleh kita orang tahu? Betul nak tahu? Betul lah, maksudnya just cerita. Lepas tu apa solutionnya kalau terjadi macam tu? Kalau sudi Cik Natasha ni lah. Aminah? Kenapa? Aminah, jangan sebut Aminah. Boleh tahu tak? Ke adalah private and confidential? Boleh. Suara saya dah slow. Best kan? Ya, memang best. Abida! Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.